lisaniyah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bismillah, masya Allah. La yasur. Dah gatuk dah Bismillah, masya Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Bismillah, masya Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah, masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya mubadi'u ya mu'id ya hayy ya qayyum, fala yafutuhu syai'un min ilmihi wa la yaqul. Amin. Kami peng. Dah. Allahu akbar. Gatuk dah ya. Besar dah. Ada ni bosak gatuk awal. Syahdan dia kata di sininya buat timbal syahdan. Haram dia kata sini qada hajat di dalam masjid. Oh, macam tak ada tempat kali tu. Haram qada hajat di dalam masjid, sama ada masjid jami' atau masjid yang lain daripada masjid jami'. Masjid jami' ini makna masjid yang dibuat Jumaat lah, atau lain daripada masjid Jumaat seperti masjid I'tikaf lah. Jadi bukunya tetap haram dulu, tak boleh. Kita nak wajib lepas barang situ. Kucing sudah lah. Kucing dah ada air yang lain. Kalau dia tak pergi makan dia pergi tulis. Maka pokok dia tinggal barang. Tulis. Tapi orang tak. Raya pada kata haram qada hajat dalam masjid, dan jikalau di dalam dijano sekalipun. Dan jikalau di dalam dijano sekalipun, mana di dalam bekas sekalipun. Ya qada hajat dalam masjid bukan kena diri masjid betul. Ya tak ada pun juga. Ataupun tak ada supik juga, tapi ia lepas dalam masjid. Jadi hukum tidak boleh. Jadi hukumnya haram. Tak. Betul. Dan lagi pula tuan Syekh kita kata sini lagi kerana ilak pada kata haram. Kerana bahawasanya wal hal wasyam. Kerana bahawasanya masjid itu, mana bermula masjid itu, tiada patut, ialah tiada patut ia masjid bagi tempat qada hajat. Itu dalilnya. Masjid dia tak patut tempat qada hajat. Sebab masjid ni tempat umum untuk orang buat ibadah. Betul. Dia bukan kata kawan aku ibadat juga ni, dia kata ni tu. Tapi dia bukan tempat ibadat untuk nak menjadi menajikan masjid. Sebab bila jadi masjid ni, dia susah sikit lah. Kena jaga. Nyamuk-nyamuk bila kita tapar ni tak boleh nak tahu. Dia bangkai walaupun benda tu kecil. Kita tapar nyamuk, kita nak tutup dalam masjid tak boleh. Nak tutup luar. Lama sudah tapar kan nyedi dia kat situ. Dia kata nak tu kau harai lagi. Sebab bila dinamakan masjid. Masjid ni susah. Sebab tu dalam masjid dia kena ada tu siap. Apa sebab ada seorang yang cuci kamu tu. Nampak tak? Ni tapar nyamuk kiri kanan tak ada bro. Akak kapek selik bawah. Ada harai tak ada bangkai. Bangkai dalam masjid ni harai. Tidak. Bersalah. Bersalah makna tidak haram lah. Dengan membuat darah di dalam masjid. Buat darah dalam masjid. Bekas. Tak ada tempat musim panas ni kita bekas dalam masjid. Dia tak ada pun apa boleh. Itu tak haram. Tapi tak comel lah kita buat. Itu tak. Itu tak haram. Atau dia kata di sininya
Gua ni. Dah. Berdarah takluk pada berdarah. Pada bijana mana di dalam bekas. Betul tak? Tak ada. Kerana apa ilah pada kata bersama najis darah dan lebih ringan ia najis darah daripada tahid tidak bila kemel tangan. Tapi kalau tahid semalam banyak dah dah. Kalau jatuh apa lah dah tu orang bakal tak ambil dah. Kalau darah dia tu dah. Orang meleh lembu masalah, apa jatuh gapo orang ambil basuh. Dia tidak membedakan suatu perkara yang kecil lah di situ. Dah. Dan lagi pula dan tahid dan kami yang terang. Maka dari kerana inilah, kerana mana? Kerana kata najis darah terlebih ringan tadi. Maka kerana inilah, kerana kata najis darah terlebih ringan ni dimaafkan daripada yang sedikit daripada darah mana. Sebab tilik kepada najis darah ni ya ringan. Bila dia kena sikit-sikit ni hukumnya dimaafkan. Tak kayak gitu. Dah najmi. Tak kayak gitu najmi tak. Dan yang banyak mana dimaaf juga atas balik yang sedikit. Dimaaf daripada banyak. Tapi dengan syaratnya syarat bagi yang banyak tadi tu. Syarat maaf bagi yang banyak. Dengan syaratnya mana dengan syarat maaf yang banyak. Ada syarat dia. Syarat dia lagu mana syarat dia? Syaratnya satunya kena keluar dengan sendiri. Ada maaf tak? Ada tak? Supaya pecah bisu dalam mayat. Ya maaf. Sebab yang keluar dengan sendiri. Betul? Tunggu daripada syarat dia. Bukan daripada kita penyik dia dok dah. Sebab kalau kita putih jerawat dia dah sikit dah apa. Sikit. Tapi bila kita putih jerawat batu. Besar. Tu tak maaf sebab itilik dengan perbuatan kita. Tapi kalau perbuatan tu sikit tak apa. Nampak merah. Habis itu. Terus tengok ada syarat dia lah. Pecah dengan sendiri bukan daripada hak ajnabi. Syarat dia. Satunya hak dia sendiri, duanya bukan ajnabi. Kalau ajnabi banyak tak maaf sebab ajnabi syarat dia. Kalau hak orang lain pecah kena dia. Maknanya patut banyak tu tidak maaf sebab orang lain. Kalau dia sendiri pecah banyak tak apa. Keadaannya. Lagi pula aja katanya de Fatimah de dan hare pula Yasin Fatimah. Hare kodo hajat di atas kubur. Ni bila molek tu hare ni gua takut batu nanti. Dah. Lama mung kau tak ada tempat lah. Kira pomeng kata dah. Kau ada apa atas kubur tak gayu kok dah. Hare nak apa dah. Najmi. Kalau orang tinggal kubur seorang ada dah. Kubur mana berharap. Orang jangan tengah malam tu tak? Sorry. Aku buat takut dah. Tak pondok pun nak tunggu kecing ajak aking dah tunggu lagi. Pada kubur dulu. Ada tak kubur. Kubur sifat ada kubur. Kubur yang muhtaram. Kubur yang dihormati. Maknanya kubur orang Islam dah. Nak keluarnya kubur orang kafir tu tak apa. Tak. Aideng mati. Lepas ada aideh mati abuzak kamu. Lepas ada abuzak kamu komen di puik lepas barang dah tu. Tak apa sebab tidak dihormati buat aideh kafir harbi. Betul tak? Jom nak tengok molek dah lama orang dia ada tu. Habis tu. Dan lagi pula dan di atas makan ni atas balik di atas kubur. Mana hare qada hajat di atas makan ni. Qada hajat datang makan ni hukumnya haram tak boleh tak. Atas apa boleh roti kuih roti atas tu lah. Jangan qada hajat dia haram. Dan jikalau ni goyo bagi makan ni dan jikalau makan ni jing sekali pun haram juga. Misalnya seperti tulen. Makan ni jing ni tulen. Berkali je jing ni gigi kerah balik. Guna kogit tu kok balik jing ni. Gigi kerah jing. Tulen ni kena video. Tulen lembu, tulen kambing kau. Jing makan isi kau orang tu.
dalam kitab Hasyiah Tahrir dalam tu. Bukan makna yang makan tunai betul, makna yang makan daging yang disalut baru oleh Allah. Mana gitu. Tapi dizohirkannya makan tunai sebab baki pada manusia makan. Tapi hakikatnya disalut daging baru untuk jin. Dalam Hasyiah. Lah ni. Makan ya lah. Sebab suruh Tuhan salut suku pula dia. Dia makan habis kan salut pula. Dalam Hasyiah Tahrir kata lagu tu Tuhan salut. Mana tak boleh. Kalau zaman kita lah, orang lepas-lepas gitu. Kalau orang zaman dulu ni tulen dengan belulen ni, yang pun dalam batu, yang pun dalam bilik. Sebab apa? Sebab dia buat ukirkan tanda-tanda benda-benda payah-payah yang tanda-tanda atas tulen. Tanda atas belulen zaman dulu. Kerana tidak ada kertas. Pak kita tengok pula, dia tanda tu. Kalau di kertas ni, yang tanda bertiga yang tu yang hilang. Dari dulu. Bintu sini. Dan lagi pula dia kata di sini. Dan di atas balik di atas mana? Dan hari qada hajat. Di atas barang yang tersurat atasnya, atas barang tersuratnya gapo Quran fa'il. Oleh Quran. Mana atas ayat-ayat tu ada ayat Quran, ketah-ketah agak ayat Quran. Kain-kain tu ada ayat Quran tu, mana kita pergi qada hajat saya tu Quran. Okey. Atau ismu mu'azzam lah. Makna nama ismu yang mu'azzam, nama yang dibilai besar, yang dibilai agung. Jadi tak boleh. Seperti nama Allah, kita nak qada hajat haram. Dan nama nabi-nabi punya haram. Dan atau nama malaikat, nama-nama malaikat atau haram lah. Dan haram qada hajat pada tempat nusuk yang biji. Gitu. Haram juga qada hajat yang pada tempat nusuk, pada tempat ibadat. Nusuk ibadat lah. Yang biji, yang sepit. Tak boleh juga. Bisa apa seperti jamrah, tempat jamrah ni, tempat orang melontar. Maka orang melontar ni sepi. Pak kita hidup di pasir tu, jejo habis tu, dan lebih. Yang hidup pasir tu. Dan tempat se'i tu lah tempat se'i. Dan sofa dan marwah, tu ya Allah. Dia tak luas sangat orang ramah. Allah, perlu kena habis. Tepuh tidak mengaku wasat. Jadi jangan kita jumpa. Bersalah makna tidak haram tempat nusuk yang luas. Bisa seperti Arafah dan Muzdalifah. Arafah dengan Muzdalifah ni ya tempat yang luas. Luas mati dan minum luas mati. Berapa ada yang luas ke? Wah, ada yang tak ada masalah. Cuma banyak ke nak jadi juga je. Orang gini Arafah ni, di Mino ni, yogi puasa jamu, ni tak betul. Habis silap sini lah sikit patih. Yogi puasa jamu di Arafah dengan Mino ni tak betul. Salah lah, ni tak betul. Salah. Sebab apa? Sebab salahnya. Satunya sebab kita di Mekah ni, kita bukti di Mekah ni, kita niat bermukim di Mekah haji. Bila kita niat bermukim di Mekah, kita jadi orang mukim, bukan orang musafir. Pak kita kena Arafah, kita puasa jamu tak tu sebab apa? Sebab kita sudah bermukim, lagi pula Mekah dengan Arafah tu dia lebih kurang 2 marhalah. Dia tak sampai 2 marhalah. Dia apa fasah sikit. Dia tak sampai. Lepas tu kalau Mina dia dekat lagi dengan Mekah. Arafah jauh sikit, Mina dia dekat lagi. Jadi hak tu tak sampai 2 marhalah. Bila tak sampai 2 marhalah yang tak boleh buat. Puasa jamu tu. Tu jadi pelik. Pas kalau kata ada yang mau buat, satunya kena berlaku di atas mazhab Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kata boleh jamu puasa di Arafah Mina ni dengan bahawa tilik kepada Nabi buat, dia tilik tu dan lagi pula tilik kepada dalam kerja haji. Boleh buat puasa jamu. Mazhab kita tak boleh. Itu kena tengok juga kalau orang pergi nak buat di Arafah tak boleh. Tak. Malaikat masalahnya beginilah ni. Masalah dia tunggu di Jeddah, lepas tu dia ada ke Arafah selalu. Dia tak bermukim.
Dia tak ada niat bermukim ke masalah. Dia turun juda, lepas tu dia pergi hadap keluar Arafah lalu itu. Mana dia duduk dalam musafir belum masuk wukuf lagi. Sebab dia nak bermukim di wukuf tu. Dia turun di juda, lepas tu dia pergi di Arafah dia buat apa wukuf di Arafah. Lepas tu dia masuk tawaf tu, tak apalah sebab tawaf tu tempat dia tuju nak duduk situ. Bermukim situ. Tu tak apa. Bawa tidak. Hanya ogok ni dah, salah lagi. Tapi kadang-kadang orang yang tak pergi lagi, dia tak ada apa ogok ni. Kalau duduk goyak gini, dia jadi duduk kuning lah. Warna dia cerita dia. Dia tak? Biar tak kan, biar tak. Tapi kalau orang yang gidah, dia gambar. Tapi gidah, dia kena ngaji hati. Kalau gidah tak ngaji pun, dia tak ada ogok. Cerita yang keedah, dia turun mana tu, tak? Habis di situ. Dan lagi pula dia kata di sini, maka tafriq pada bersalih. Tafriq pada bersalih. Maka tiada haram qada hajat padanya pada tempat nusuk yang luas. Ini tak haram. Mira. Tempat yang. Dan haram qada hajat. Dan haram mana dan haram qada hajat pada hampir kubur Nabi. Berdekatan kubur Nabi. Tapi sekarang tak ada jalan ni betul. Nak masa dekat pun payah dah. Orang-orang pergi tu ketika dia makan kain swimming tu, rezeki dah. Rezeki. Cuma kita pergi nak masuk acak kali ke, lalu kat tu lah. Mereh lalu ke pintu kami. Babu salam je dah. Lalu ke pintu Babu salam lepas subuh ke. Lalu tengok kata Assalamualaikum Rasulullah, Assalamualaikum apa nama Abi Bakri ni, Assalamualaikum Umar gitu lah. Kalau nak masuk tu dalam raudhah lah ni, dia kena buat. Dia kasih dia, apa yang panggil dia? Dia kasih nusuk tak? Dia kasih nusuk tu masuk raudhah tu. Baik, dia kat apa? Setahun sekali sorry. Pertama ni, tak tahu, tak ingat saya ya. Dia kat setahun ni sekali yang boleh masuk sorry tak? Tak boleh masuk. Baik. Labih dulu tiap-tiap orang lepas mayat masuk mayat masuk oleh raudhah. Labih lah ni walaupun pergi pun sekali. Soalnya kata orang ada duit pun boleh sekali pergi pun boleh masuk. Sebab aplikasi je kat setahun sekali tunjuk dia boleh masuk. Mereka orang bayar melalui apa panggil lah ni, hak dia bayar suku tu. Mereka tak ingat lah istilah dia, tak ingat. Panggil kau nama masa tu. Jadi kena bayar 50 riyal tu kan. Tapi kena tunggu. Kita pun bayar. Tapi tak ada masuk dia. Sebab apa? Dia tak tahu masuk. Masa tu kebetulan kan kita kosong. Tunggu dulu ya lepas zuhur. Udah main zuhur tunggu dah. Dia janji masa tu sudut tempat gege untuk orang bayar 50 riyal ni. Tunggu asal. Mai asal situ. Lepas aku tunggu tengok je orang nak bengorek dah ni yak ni je. Klik. Lepas dia tak klik mata kali masuk. Kita klik buka puasa. Masuk. Bayar ada. Bayar 50 riyal. Tapi dia tak suku lah buat tu. Tak suku. Baik. Pergi dah baik. InsyaAllah dah. Dan lagi pula dia kata dan pada antara segala kubur yang digali, yang kubur kok baru gali-gali yang tu dah. Yang ni dah. Takut dia takut pulang esok dah. Dah. Kerana apa dia kata? Dah. Kerana ni ilat pada haram. Kerana bercampur tanah kubur yang digali dengan segala suku-suku mayat. Laju suku-suku mayat ke dah. Bawa gali tapi memang suku mayat pula. Dan makruh qada hajat pada hampir kubur yang muhtaram, kubur yang dihormati, kubur-kubur orang Islam, kubur-kubur wali dah. Sebab kubur imam adat tu lah. Kita baca apa nama ni? Wirid yang lepas subuh tu. Dia baca wirid yang ni? Baik-baik ke dia? Apa yang saya baca dia? Wirdul Latif baca ayat. Putih, wali putih, gajah bagi segala wali ini ada. Biasa orang baca Wirdul Latif lepas subuh. Nak terima kita terima dengan fiqh. Kita tak terima Wirdul Latif tak terima.
Ada bahasa siapa-siapa nak remo kita pun fik. Pada fik royak lah kerah ya pisang ke, dia ke, royak tak. Dokong ada dah. Jadi mari. Betul lah tak ada. Habis mari. Mana? Oh. Kita tak ada terima, nak cari juga orang boleh betul latif. Tapi nak cari orang tua-tua lah. Tua-tua. Apa kata yang Muhammad dah. Anak gitu betul. Takutnya dia jadi banyak doa ni pasal doa sahabat tu dah ni. Ambilnya Haji Bukit Dada nak lupa doa dia. Dia tak boleh agak mana. Dan sangat makruh qada hajat pada hampir kubur wali. Kubur wali kekasih Allah ni. Ni tak boleh. Atau alim orang alim. Atau syahid orang mati syahid. Ini sangat-sangat makruh. Dan makruh qada hajat berdiri. Oh belajar je kan. Malaikat kerana usul sakit lutut tak boleh bel. Kan dah tak boleh bel dah. Dan ni orang duduk datang jalan ni aku mana dah ni. Masuk ada cacat ke ni? Duduk dah dah. Duduk dah. Cuma rasa kuas penuh tu dah. Tapi kita tak nabi juga. Boleh juga jangan lagu tu tak ada lagu tu ni bagi kalau duduk di hospital. Sebab tu banyak orang duduk hospital waktu dia payah nak lipat lutut berapa ni. Mana? Caca tu. Oh, makruh dia tak ada gap. Di masjid. Oh, kalau dia tak masuk pada tutup titik ke apa tak ada jalan lagi. Kalau jalan betul dia tak boleh. Kalau masuk pada dalam masjid betul walaupun tanah makut tadi pun dia tak boleh. Oh, tapi dia tak masuk dalam masjid kali dah. Tak masuk dalam masjid tak apa. Ya kalau tak normal masjid kau makruh dah. Jadi cacat ni makruh dah. Sebab Nabi SAW pun pernah berlaku kecil belajar tu supaya nak mengajarkan hukum syariat kata tak habis dengan syarat tidak kecil yang bertiup oleh angin berhadap tiup angin. Kalau kecil berhadap angin walaupun dah cacat haram kerana tilik kepada belum. Tapi kalau kecil kecil main kena semula kata. Kali yang kena semula tu tak boleh. Dia tak kena semula dia macam kena berbahik. Baik tak kru kita ada. Tak panggil semula. Kalau dia yang kecil kan. Pengecik tu kalau di maaf saya kira tak nampak pada mata zahir. Kalau kita nampak mata zahir dia tak maaf. Kalau tak nampak mata zahir tu kita nak hilang waswas ambil air pun letak. Jadi hilang waswas kita tetap kecil. Sunat gitu lah. Allah Allah. Faslun pada menyatakan istinja. Ketahui olehmu bahawasanya arti istinja pada istilah syarah lagu mana iaitu istinja pada istilah syarah ni menghilangkan ain najasah, menghilangkan diri najis. Istinja ni basuh berok basuh kecil kita. Jadi kita kena hilang habis dan atharnya keselnya bagi ain najasah bagi kesel dia athar dia. Betul tak? Itulah kita panggil athar ni. Kita nak panggil mudah masa kita kesel sini kita panggil sifat dia. Bau-bau dia tu. Bau-bau dia kita panggil sifat dia kita buat athar dia. Daripada kubu najis tu pada najis. Boleh harap tak jauh juga hal keadaan najis daripada kubur mana seorang kata bersepakai di kubur atau lugu menghilang-hilang baru takluk pada menghilang dengan air sakut juga. Mana kita menghilang najis dengan air atau menghilangkan air najasah tadi menghilang daripada kubur dan kubur menghilang takluk.
dengan batu boleh kok. Tapi jangan carilah batu hok tajam dah. Lama kau ke habis dah barang ni dah. Jangan tajam sangat, cuma khasah. Licin tak boleh sebab tak tangga. Tajam tu jangan nolok pula ada meh. Dia panggil khasah dulu. Habis itu. Atau barang pada mana batu atas balik pada batu. Dengan batu dan dengan barang yang pada makna batu. Barang yang pada makna batu ni makna suatu yang keras yang boleh menanggar. Dia panggil barang pada makna batu. Suatu tu keras, lagi pula boleh menanggarkan najis. Kayu, nak rupu kering, putar, dia panggil keras. Lagi boleh menanggar. Tisu tandas sekarang ni tak apa. Dia keras cara dia tisu tu memang. Pagi pula boleh menanggar. Zaman dulu kita kata, orang kafir tak rasa berak, tak rasa kucing. Kita pun boleh juga. Cuma ya adat kita orang Melayu ni ya air banyu. Maka dia guna air lah semua. Sehingga bila orang tak rasa kucing tu berak dengan sapu, kita kata tak kena. Tak ada apa. Dan demi kecing, contoh kata Nabi. Sudah kecil kau paling kiri kanan depan belakang atas bawah lepas tu pakai lesik dia tiap dan suruh tiga macam tu tiap khas suruh kamu tengok dia dah lama semua kata merah duduk situ suruh klik ni besar sebelah lah pula kerana dia ada tiap dan kita pandai atas bawah sikit tak kena pusing dah. Lama pusing supaya jatuh nak ibu kan dia dah. Orang kata 3 butir sekira batu kecil, kalau batu besar 3 bucuk tu. Kau dia, kau tak boleh juga. Sungguh. Tanda nombor 1 lah kau sungguh. Nombor 3. Apa? Ada tak? Pertama-tama dia ya khas tak. Takut habis hak tak boleh paku sikit-sikit sungguh. Jadi hukum tak ada masalah macam tu. Hukum tak ada masalah. Kita ingat sang kita kena royak ada orang nama Ibrahim. Ikhlas habis ada kita. Allah nakal je tolong je tidak. Apa nama? Bucu pagar masjid. Kalau dah hajat. Dia pakai lesen di bucu dia macam ni. Dia tobek biar pakai ni. Tapi bucu pagar lah yang biasa kena. Ya tu. Nangawon lah kita ingat malah dia nampak Ibrahim di depan tu agak lama cuba dia tubik asbab daripada yang tubik tu orang tua yang susah kan. Sebab zaman dulu untuk ngaji ni kena ada belanja sini Senin dah ni kita duduk pondok sini ni. Zaman dulu ni beras nak bawa ke sendiri kaki kotik zaman dulu dia ada dah beras bawa ke sendiri. Lepas kita tak klik orang tua 2 minggu sekali orang ribas kata dia beri kering dia beri kering kesading masa tu kita rasa kita duk pondok jarang boleh makan tu sebab kesading yang ada masa tu waktu dia roya tu kita ingat sia setengah tu dah rogo roya anak makan kesading Pak Prik tu yang ada learning kesading tengok punya kaki ada yang ada. Nama dulu yang Hafiz susah. Lepas tu orang tua yang bawa kaki orang biskit lah. Lepas tu dia tanya lah. Kalau aku klik tanya lah. Tanya nak pakai kapur pondok nak beli. Tak. Lepas beli pula apa? Bukan ada duk pondok 2 orang 3 orang. Okey kita pakai seorang. Beli kena beli 2 orang kata duk pondok tidak. Ada duk pondok nak beli susah ni. Sekarang lagu. Dia kagal lagu dengan timur. Mandi dulu. Bina air dalam timur kagal lagu, timur pun nak tumbuh bau. Separuh air dah sampai atas tak ada air. Lepas tu yang minum kat tumbuh tadi. Dibucu yang tumbuh ke makan bina air. Begitu. Masa apa-apa tui-tui gitu. Betul. So, dia mesti ni Senin dah order ni dah. Dah. Bermula istinja daripada tiap-tiap najasah. Tiap-tiap najis yang sifat najasah yang basuh. Sifat yang kedua yang keluar ia najasah takluk pada keluar daripada lubuk dan lubu di belakang kubur di depan.
Khabar pada bermula. Bermula iaitu ialah wajib ia istinja. Wajib kita kena basuh ataupun dengan batu. Ilah pada wajib kerana beberapa hadis yang menyuruhkan dengan dengan istinja. Ada beberapa hadis yang menyuruhlah. Serta janji sekso kat situ kita ada tak? Dia tulis dengan sijazah, dia kena shake tak? Serta janji sekso atau orang yang meninggalkan dia akan istinja. Orang tinggal mana tak basuh, tak basuh berok ni. Dia tak sapu tak apa janji sekso lah orang ni tak. Sebab zaman dulu tu betul lah. Syekh Al-Banjak ni yang banyak agini ni, almarhum Syekh Al-Banjak yang agini ni, kerana zaman dulu orang duk masyhur dengan ilmu pada rahim tu. Dia tak basuh lah. Dia duduk dalam tu merah 40 hari. Dia ambil kepala mula-mula tubik dia tu lah. Hak tu kena dereng. Kok lain adik beradik dia tunggu pergi sendiri. Kepala tu, waktu yang ambil kepala tu lah dia romo tubuh dia tu. Sebagai ilmu cuma ilmu kebar zaman dulu tu, tapi ilmu lagu dia tu hebat. Wih tak terjalan istinrod, bukan wih tak terjalan kasih sayang. Kau tidak zaman dulu lah. Lah ni tak ada, bukan tak ada, kita tak tahu orang dia buat tu masih ada. Boleh. Maaf lah tu. Tetapi tiada wajib atas segera. Tetapi tiada wajib, mana tiada wajib beristinja atas segera. Tak wajib segera. Lepas daripada kecil tak wajib basuh lalu. Tak? Merah. Hanya adalah ia istinja ni wajib. Bila wajib? Tak kalau menghendaki umpama semaya. Bila nak maya kita basuh tak? Tak semaya tak apa lagi. Atau tak kalau hiji waktu, yakni waktu bagi semaya lah, speed dah. Waktu yakni waktu bagi semaya speed dah, kena basuh paip. Atau takut daripada intisyar najasa. Intisyar ni bertaburan lah, berleceh. Kita panggil intisyar, bertaburan, berleceh najasa daripada tempat najasa tadi. Yalah dah. Kalau kita tak basuh lalu, kita bangun jalan bi lomo ambil dengan papai burung apa pohon tu burung apa. Ni jadi najis. Ni tak boleh. Sebab apa? Sebab masuk dalam bab mensengaja kalau lomo najis diturun ni haram. Walaupun najis tu najis kat diri. Tu dah. Ada pokok kata tak selalu tu tak ada masalah, sebab kalau tak lomo dia lomo tak. Dia tak sibuk lomo ni kena makan gotu. Kena makan daun kayu sebab kambing. Dia kambing. Dia lewat jadi buti kan. Jadi tak apa, dia tak lomo. Dia makan apa ni? Ya lah. Ya tak ada denedor. Pak kita orang ni tak suka kambing ke apa tak? Su beluk lah. Gapo lagi habis burger lah. Telur gapo habis ayat saya tu tak nak sebut itu, tak mana nak sebut. Telur gapo habis ayat dah itu. Hak buku-buku di dalam tu nama apa nama apa? Telur gapo habis ayat dia? Bis gapo? Tak mana bistik tak bistik je. Allah, dengar pun tak je. Omong-omong hidup tak je makan. Mana telur bistik tak bistik je. Itu tu nampak telur plastik je nampak tu. Dah kata gapo bistik-bistik tak ada tablet-tablet. Lepas tu bila masuk gearnya turu habis kata dah. Kambing tak apa je kena daun terek je. Dan harus pada orang yang salim, orang yang sejahtera, orang yang selamat, orang tidak penyakit lah. Dah. Harus apa fa'il boleh mentakhirkan istinja daripada wudu. Boleh mentakhirkan istinja daripada wudu. Tak apa. Makna gano. Dia tak ada penyakit ke apa. Dia kecil. Dia kecil sejak mula dia ambil wudu dulu. Lepas pada ambil wudu, baru dia basuh kecil ke apa. Tu dia ayat. Bukan kita ayat. Tak ayat tu dia. Orang kata, mana melek waktu orang gitu. Kita ada melek ayat oleh peko. Harus orang yang salim, orang yang tidak ada penyakit serupa dengan orang biasa kamu duduk. Mana kecil sejak biasa.
Harus mentakhirkan istinja. Harus nak melewatkan basuh kecil daripada wudu. Tak apa. Tahu tak? Ada kecil dulu. Udah daripada kecil, tengok orang beres. Sejak dah. Tak titik oleh nak ambil wudu. Aku batal wudu. Batal tak sejak ke orang. Dia ambil wudu. Sudah ambil wudu, basuh apa, basuh kaki. Ambil pada bahaik, you cium kepala ni. Kerum. Jadi sarak-sak. Tak kira dia kata, kalau begitu, dalam keadaan berhadah tu, mana sah wudu? Jawab kata berhadah bila? Berhadah belum wudu. Lepas tu dia kata dia tengah ambil wudu. Waktu kering hadah dah, cuma belum basuh. Dia kata baru kalau tu aku suruh mengaji gati dah. Gitu jadi balu orang dia kata ambil wudu tak sah ketika berhadah. Ketika keluar dia alih ambil wudu tu tak sah. Hak ni dia bukan ketika keluar yang sudah dah. Cuma dia tak basuh lagi. Pasal boleh buat lagi tu pasal boleh cekor kedai jenis kita apa ni dah. Tak basuh kecil lagi boleh ambil wudu dah. Tak basuh tengok tak apa. Tengok dulu tengok. Siap. Lepas pada tengok ambil wudu. Tak basuh lagi. Wudu siap basuh lagi. Lepas tu basuh wudu dulu. Serasa. Pada apa kata sentuh situ. Okey, bodoh. Maka sarung tangan ni dah. Lah munggak tak cinti dah. Maka sarung tangan tu. Atau musuh orang lain masuk. Bro, ya aku bini tu dia masuk pada dah. Dia tengok. Kenapa? Ada mata dah. Kau ada ni? Habis di sini. Tapi tak ada orang yak orang kampung black-black lagu. Dia kata mengajar sesat hamai dah. Jangan mati. Orang kampung bila black-black dia kata mengajar sesat. Benar dia tak tahu. Dia kata sesat. Dia ada mati? Dia kata mengaji mana? Ada mengaji orang sesat kemudian garu kepala aku dah. Tak. Supaya ada masalah lebu daging air kecil orang ni ada tepi royak kat orang. Bawa beragam kecil royak boleh makan culik luar saja. Wah, tu geng-geng orang tu. Bukan tak boleh tapi kadang-kadang tepat tu kena tengok. Yalah, merah. Kena tengok. Tiada daripada tayamum, mana tiada harum daripada tayamum. Tayamum tak boleh. Tayamum tak boleh. Hemal ada harum pada tayamum. Mana kalau tayamum kena basuh dulu baru tayamum. Sebab apa? Sebabnya ya tayamum ya syarat kena bersuci dulu kan. Dia kena basuh dulu. Tayamum ya syarat kena bersuci dulu. Mana kena basuh siap dulu baru boleh tayamum. Kalau kita tak basuh lagi kita tayamum baru nak basuh tak sah. Sebab tayamum kena syarat bersuci. Lagi pula tayamum yang panggil tayamum ni taharah darurah. Taharah darurah ni tak boleh supaya buat taharah asli asal. Sebab ia tak darurah. Merah. Dan lagi pula dia kata, maka tiada haru bagi seorang mentakhir. Maka tiada haru baginya bagi seorang dah mentakhirkan istinja daripada tayamum tadi. Tak boleh deh. Nak masuk ke apa syiar dulu lah. Kadang-kadang pekoh ni kita mikir tu juga. Kadang-kadang kita mikir ngakak. Kali tu kadang-kadang logik dah. Kadang-kadang tak logik. Tapi muka demo tu lebih fikir pada kita lagi. Kadang-kadang kita mikir patutnya okey tu sini dah. Tapi demo nak buat duit ukur tu yang fikir banyak dah ada kita. Kita ni sekadar fitah lalu. Boleh baca, boleh faham royak pun alhamdulillah dah. Nak mana-mana dia kita ada. Adapun orang yang tiada saling. Bukan yang nama saling ni nama dia ingat penyanyi nama saling ni selain tu. Okey, dah. Kalau dia ni iaitu orang yang tiada saling, yang sentiasa berhadah. Tubi air kecil seumur yang ni tubi. Ataupun ketuk seumur tak ada sabit makan ubi je. Tak ada sabit makan kacang, tapi juga pasal dia perut yang genih. Bubrah. Ada orang panggil ada penyakit ni ada ubat dia. Mula ni ada royak pun. Kalau kita ada tak ingat tak? Ada ubat yang kata. Tak ingat tak? Dia semakin sirih yang tu. Sirih kapu ke apa lagi tak ingat. Maka tiada haruh baginya
bagi orang yang orang yang tiada salim atau yang sentiasa hadas tadi mentakhirkan istinja daripada wudu ni tak boleh dari. Mana kalau yang kecil berok dia kena basuh lalu, lepas tu kena ambil wudu. Tak boleh. Yang kecil berok lepas tu ambil wudu tu baru nak basuh, tak boleh sebab dia titik sombong. Kepala pahit dia letak rongga. Dia titik sombong. Dan keluar dengan kata selesai dah saya penukah. Dan keluar dengan kata najasah yang basah itu fa'il, keluar oleh najasah yang kering. Oh, tubik kering, tak ada basah ke apa. Bisa dia seperti tahik ketelo macam lagu tu lah. Macam gitu ke? Macam gitu ke? Ketela kalau terela pian lah porok. Dia macam mana? Ketila macam gitu. Seperti tahik ketela, berkali tahik toko dia kerak-kerak gitu dah. Yang sifat tahik ketela yang tiada sertanya tahik ketila ni basah dia rendah ni, kerak toko ada basah. Bila lagu tu boleh jadi masalah lagu ni. Satunya orang duduk dalam jagung, kurang makan air, makan barang kerak, roti. Dan barang yang suci yang kering atau balik pada kata atau balik pada tahik ketela. Najasah yang kering seperti tahik ketila dan seperti barang yang suci yang kering tak pun ataupun atas depan juga atau balik pada najasah yang kering tu. Mana keluar dengan najasah bahasa itu keluar oleh barang yang suci yang kering. Boleh gitu ke tak? Boleh tu lagi tak? Takut situ lagi boleh tak? Dapat menasabah dengan ayat dia tu boleh tak? Situ lagi boleh tak? Allah, masalah tu pahal tu cuma atas itu lah. Cuma kita nak menjadi tahqiq molek. Memang tak? Orang panggil baca kitab pun. Kitab pondok mana lagu tu. Nak baca bulan tak ada kan? Soalan kata kita tasluk ambil mula kan? Dan keluar dengan kata najasah yang basah keluar oleh barang yang suci tapi yang kering. Ya tak? Yang suci kan ni. Dan lagi pula yang kering. Misal seperti batu. Batu ni suci. Lagi pula yang kering diri dia. Dan kayu. Dan ular. Kering juga. Kelah yang keluar ia ular. Padahal tiada sertanya makan belakang serta ular batu kayu tadi basah. Tubik dengan cara kering. Kalau zaman dulu orang telan duit mana batu. Dah tak? Habis dah. Bila lagu tu dia kata maka ni tafrik pada keluar kan. Tafrik pada keluar dengan dikata. Dikata harap aja boleh kuda. Dengan Jawi ngarak dia. Cuma ya orang Jawi ni kita sebelik orang lama. Betul tak? Tapi kita orang ngaji pondok ni sedap baca kitab lama daripada kitab baru. Sebab kitab baru ni kita rasa dia tak ada kaedah ada. Bukan tak ada kaedah. Dia nak memudah untuk orang baru. Tapi kita orang lama duk ngaji kitab ni masa baca kitab baru ni masa tak sedap ke tak? Ni orang panggil kalau jenis main bola kat tepak gol tu tak ada ngolik langsung tak rasa dah. Kau enggak ada langsung. Kamu tak ada. Ya, kalau pak ngolik ni ingat sumi kita tak ada. Sebab sumi dia belok, ngolik banyak. Ya kena ada gitu ya bagus dah. Ya macam dia kena kona dah. Jadi masuk. Lazat dah lengan. Kalau tidur Imam Nawawi tak ada tunggu dalam bilik apa subuh tu. Siapa kaya saya je. Lihat kitab saya doa ni dia takut tak kepala ni dia jenera. Dia tidur boleh selo boleh cacik, patut tidur boleh selo 2 tahun lebih kurang dia tak belakang dia atas hamparan. Dia pakai saya masuk. Saya kepada masuk. Dia kalau tak bawah dia tidur leno, dia pakai tidur boleh selo cacik. Apa cacik tidur leno. Pakai saya ke masuk. Kita saya ke masuk juga dah. Cepat we sungguh dia we awak Allah. Itu we awak ada pondok hidup kuat sangat mana kat pukul 12 sudah lah. Ada pukul 12 kata-kata lah tadi pun tidur.
Air duk buatkan lewat-lewat. Esok pula. Telefon tak lari. Amerika tak tutup lagi Facebook dan TikTok. Yo, tak apa esok boleh buka pula. Dah kat kurang dah kat tidur ni. Apa buat ni. Dah. Amerika tak tutup ya dah. Yo. Ada TikTok dia TikTok. Amerika ke apa? Ya, Cina. Dah, ada TikTok ni. TikTok tu TikTok tak tutup. Esok boleh buka pula. Ada enggak? Kau tak buka hak yang malam ni. Kalau nak tunggu Muslim hak pakai foto kena tunggu keluar mai ayat itu tunggu keluar. Dah. Ni ayat tunggu belum nikah, dah tengok dah dah. Habis di situ. Saja saya nak keluar-keluar tu. Ngaji sama-sama yang nyatuk juga dah. Style-style relax-relax sanggup kita ni lah. Dan lagi pula dia kata sini, dan maka tiada wajib istinja daripada tafriq, daripada mana tadi? Makin dua kalinya dah. Daripada mana? Daripada najasah yang kering dan barang yang suci yang kering. Dia kena makin dua situ dah. Tak wajib tafriq dia situ. Bukan ia najasah kering tak wajib. Lepas tu pula barang yang keluar suci yang kering tak wajib juga. Tak. Tetapi kata tak wajib pun istidrak daripada tiada wajib. Tetapi sunat istinja daripada yang demikian itu, demikian yang basah yang kering, patutnya barang yang suci yang kering tadi. Dua tu lah. Tapi sunat juga. Sunat juga. Macam orang berok kering. Tak wajib basuh dia kering, dia tak ada ni. Tapi sunat basuh. Bila sebab apa kata sunat? Ilah pada kata sunat supaya keluar daripada khilaf orang mana ulama yang mewajibkan dia kan istinja lah. Mewajibkan dia kan istinja atau mewajibkan dia kan basuh lah bahasa kita. Ada juga ulama kata kalau berok kering pun kena basuh juga. Bila ada ulama gitu, kita nak ra'ikan ulama kata kalau hak berok kering kena basuh juga, maka kita kena basuh sebagai syariatnya lagi. Dan demikian lagi tiada wajib istinja. Demikian lagi tiada wajib istinja daripada mandi. Tak wajib basuh daripada air mandi. Hakim, mu ada mimpi tak air mandi? Tak ada suka dengil lah ada bunyi air mandi dah. Takutnya bangun lek pagi Abu Zak Sumi nak pergi mandi tengok anak budu dia lah air kelip. Apa-apa. Ada yang mau tinggal ke mana? Yang tinggal tu aku apa dah? Tengok ingu bio ni. Anjing dah. Ilahnya gitu. Ilah pada tiap ada macam. Kerana bahawasanya mani itu suci, air mani suci, tapi kita kena takdir ke ibarat dia. Mani itu suci, yakni mani semata-mata yang tidak berlumur dengan air mazi, air wadi. Kita kena kait waktu. Mani semata-mata yang tidak berlumur dengan air mazi. Sebab apa? Sebab air mani ni yang tubik ni yang balik lepas pada mazi. Maka mazi duduk di pintu, maka mandi duduk ke dia. Bila mandi duduk ke dia, mandi tak ke serta mazi jadi mutan najis. Jangan korang merah. Naknya air mandi semata-mata tubik diri dia tu tak ada apa lah suci. Suci pada pihak sok nak semaya setul tak wajib basuh. Tapi bukan makna suci boleh makan. Kamu goreng semula tu bro. Bukan makna tu. Ingat ada dah. Suci. Dan istinja ya kerana bahasa mani itu suci dan istinja iaitu istinja ni ibarat daripada menghilangkan najasah. Arti istinja ni ibarat daripada menghilang najasah. Menghilang najasah yakni dengan menggunakan air dipanggil menghilang, atau merengan atau balik menghilang, atau merengankan najasah yakni dengan menggunakan batu dan barang umpama. Kena faham gitu. Kalau makna menghilang najasah yakni dengan menggunakan air.
Kalau makna meringankan dia kan adalah, yakni maknanya guna batu atau barang sebagainya, atau meringan. Sebab kalau batu je tak hilang kan air dia, cuma dia rengeh sikit. Sebab apa? Sebab atas sifat tu masih baki ada. Dalil bila orang kecil dia tak basuh dengan air sapu saja, maknanya bau macing. Tapi kalau dengan air tak bau dah. Betul tak? Mana jirim air itu boleh menanggalkan lebih daripada jirim yang keras lagi. Batu jirim keras, air jirim lembut, tapi dia boleh bergerak lagi. Dia kata syahdah jangan pada boleh. Allah Allah. Wanu jadi malam ni ngatu. Buzak suak gapo kan. Syahdah. Ni ada kawan tanya weh.